Kereta ni untuk family. So guys, dengan keadaan yang hujan, kerana ni musim, semua hati-hati Okay, tapi tak apa. Hari ni kita nak cerita sikit kereta BYD yang terbaru, iaitu BYD Seal 6. Ini ialah EV6 segment yang baru saja mendarat di Malaysia. Jadi pada video ni, mari saya cerita sedikit lah apa yang korang patut tahu tentang kereta ini. Jadi BYD Seal 6 ni ada dua variant, satu dynamic dan juga premium. Kedua-dua perbezaannya pada dia punya power, acceleration dan juga torque. BYD Seal 6 ni dia jenis rear wheel drive. Maksudnya tayar dia akan bergerak dekat belakang. Jadi apa specialnya kalau rear wheel drive ni? Korang punya pembanduan tu lebih sedap dan lebih stable. Okay, disebabkan kereta ni rear wheel drive, kat bahagian depan dia ada ruang untuk korang letak barang yang kita panggil frunk. Dan storage memang cukup luas. Obviously storage bukan kat depan sajalah. Dekat dia punya boot pun cukup luas. Mari saya tunjuk kat korang. Kenalah dengan C segment, dia punya boot storage memang sangat luas. Untuk dia punya suspension pula, dia menggunakan double ball joint yang dikawinkan sekali dengan multi-link suspension dekat bahagian tayar belakang. Ini satu feature yang khas untuk parent-parent, bapa-bapa, mak-mak. Ini ada ISOFIX dekat seat belakang sini. So korang meletak car seat untuk anak-anak korang. Jadi ini bermakna kereta ni untuk family. Okay guys, sekarang ni kita kat bahagian depan kereta lah. Dan korang boleh tengok kat sini ada 12.8 inci infotainment screen. Ada support Apple CarPlay dan juga Android Auto. Jadi benda yang saya kurang berkenan yang infotainment ni ialah segala benda is centralized dekat sini. Paling mudah, aircon. Korang kena control aircon dekat sini saja tau. Tak ada like physical button, knob semua memang tak ada. Lepas tu satu benda yang agak annoying, korang boleh tengok kat bahagian tengah sini Dia punya drive mode dia dekat bahagian kiri tau. Kat bahagian kanan ni pula media control. Macam, yalah korang tengah drive kat sini, nak tukar mode, terkuatkan volume pula. So macam, tepi sikit nak tukar mode ni, nak tukar sport mode ni. Kan keleceh kan? Last sekali, kereta BYD Seal 6 ni ada total 8 speaker. Hush! Lain macam nak tengok sinema ke? Kursi kat bahagian depan driver juga bahagian passenger tepi ni, dia ada 8 power adjustment seat. So dia punya control dia kat bahagian sini, korang boleh tengok Dia ada dua, tapi sebenarnya ada 8 cara untuk korang gerakkan. Tolak ke depan, tolak ke belakang, nak naikkan ke atas, bawah. Sini pun ada, ini untuk turunkan lagi, naikkan. Dan ini untuk incline, naikkan semula. So ada total 8. So guys, BYD Seal 6 C segment EV yang cukup mantap, sesuai untuk family. Adakah korang berkenan dan nak beli tak kereta EV terbaru ni? Boleh komen di bawah.